Assalamualaikum. Hakik Adnan di sini. Kan ni macam biasalah. Kalau aku dekat mall ni, tak lain tak bukan, aku dekat Sunway Valley City lah. Kalau Sunway Valley City ni memang setiap minggu, setiap weekend mesti ada auto show dekat sini ni. Korang boleh datanglah kat sini. Kalau sekiranya kalau korang nak tahu info lebih lanjut, korang boleh tengok dekat Facebook Sunway Valley City Mall lah. Tolong like page tu lah. Kalau nak tahu dia punya bila event kereta ni berlangsung. Macam ni kita ada Proton S50 yang model low spec punya, executive. Kita ada S70 yang high spec punya, yang flagship punya. Kita ada Honda City Hybrid dekat sini. Kita ada apa lagi dekat ujung tu, Honda CR-V Hybrid ada, RS EHEV tu. Kita ada Proton Emas high spec. Lepas tu ujung tu kita ada G2 BT9. Ni adalah barisan Sherry, ada Tigo Cross, ni 05 Corolla Cross, Activa macam biasalah. Lepas tu iCow 03. Lepas tu yang hujung sekali kita ada Mitsubishi Triton lah. Cuma aku nak review yang ini adalah review ni lah, Sherry Tigo Cross ni. Yang ni yang versi 1.5 turbo. Yang dia bukan versi yang super hybrid tu. Bukan. Kita terjah. Apa yang berminat, korang boleh kontak inilah dia. Sini 012-227-5982. So kalau untuk Tigo Cross ni, dia ada 5 warna iaitu mulat silver, warna merah, warna grey, carbon crystal black, kaki white. So kalau untuk yang ni Sherry 05 yang terbaru ni, so dua-dua ni dia pakai 6 speed DCT, gearbox yang sama juga ni. Dia ada 4 warna je kecuali mulat silver. Yang lain yang 4 warna ni sama dua ni. So ini adalah segmen A, ini adalah segmen B. Yang segmen C ni Tigo 7 Pro. Tu tak ada. Kalau untuk segmen D, Tigo 8 Pro, dia tak ada. Yang ada dua ni je lah untuk yang available unit kat sini. Dan Omoda 5 ni, Omoda Flash Sherry 05 aku dah review, nanti korang tengok. So aku nak pergi ke yang 1.5 turbo Tigo Cross ni dengan harga bermula 88,000, which is dia 10,000 lah, ataupun dalam 15,000 lebih mahal berbanding dengan produk Activa ni. So nanti kita akan review yang ni lah. So ni lah yang aku cakap ni, ada dua varian kalau Tigo Cross 1.5 turbo dengan hybrid CHA dengan harga ni dia punya harga dia lah. So dari segi package dia 7 tahun warranty, 7 tahun unlimited towing, 8 tahun untuk yang ni lah. Untuk yang hybrid 8 tahun lah. Kalau untuk yang package tak awal, dia bagi 2 tahun all inclusive free service. So dari segi luaran dia, kalau dari segi yang 1.5 turbo sebenarnya tak ada beza dengan yang hybrid punya lah. Dari segi lampu, dia pakai lampu, dia pattern dia hampir sama macam Tigo 7 Pro lah. Cuma dia punya sizing lah. Segmen A kan dia jenis kategori compact SUV. So lampu dia sedikit smooth. Lepas tu dia ada lampu LED, segmented LED. Dia konsep dia sama macam kereta-kereta moden sekarang, macam Activa, macam Honda City, Honda CR-V. Tapi dia segmented LED macam ni lah. Lepas tu yang ada vertical DRL lampu dekat sini. Vertical DRL. And then tak silap aku, lampu signal aku tak pasti lampu signal. Ya, ada lampu signal dekat sebaris dengan DRL ataupun lampu signal dekat sini. Tak silap aku dekat sini lampu signal dia. Jadi aku jadi sedikit keliru lah. So dia berwarna body, and then selebih dia punya diamond cut grey ni, konsep ni berwarna hitam, and then dia ada warna chrome, sedikit warna silver lah dekat sini. So dia punya lubang dia bawah dia dekat sini, lubang dia. Lubang angin dia dekat bawah dekat sini. Dia konsep dia lebih kurang sama macam Omoda 5 yang sebelum ni lah. Tapi yang ni lebih moden lah, lebih simple macam tu lah. So dua-dua dia pakai 18 inci sport ring, dan ni warna hitam. So yang ni dia warna sedikit warna kelabu dekat sini. Lepas tu dia punya brake pad dia punya brake dia warna merah lah kat sini. Dia punya sizing dia 215/55R18. So dia McPherson Strut dia punya depan. Belakang dia pakai torsion pink lah. Yang terbaru ni, kalau untuk yang Omoda 5 dia pakai ni lah, multi-link suspension dia punya belakang ni. So depan belakang dia brake disc lah. Depan belakang untuk yang ni brake disc. Tak silap aku yang ni yang ni pun brake disc, walaupun dia adalah segmen A. Ni yang bagusnya produk daripada Sherry ni,
Dia semua jajan ni apa yang tak yang selain pada kereta Jepun ni semua ada dekat sini. Sebab itulah untuk yang Honda WRV ni dengan produk Ativa sekarang ni dah tergugat lah dengan kehadiran dengan kereta Sherry ni. Honda WRV lah paling terkesan lah. So aku perasan kalau untuk yang roof rail dekat sini, dia berwarna ni lah, dia berwarna silver dekat sini. Ini memang tak ada lah. Yang selebihnya yang ada shark fin antenna. Yang ni pun ada shark fin antenna. Tapi harga pun memang jauh beza lah. Sini harga dia 116,000. Untuk yang ni satu spek je, yang untuk yang model Sherry 05 satu spek je. Dia pun tak ada yang spek varian C dengan H, tak ada dah. Dia ada satu spek yang full ni, totally full spek lah yang ni. 116,800. Yang ni 88,800. Untuk segmen A, yang ni paling murah lah. 1.5 turbo, bukan ini, yang bukan yang hybrid so dia tak ada auto tailgate, dia masih manual. Tapi bagi aku tak ada masalah langsung, sebab nama pun compact SUV. Dia punya lagi space ni antara yang paling besar lah, 380 liter, sama besar dengan Honda WRV. Ni pun besar, harga lebih murah. Cuma kalau Sherry 05 dia bagi warna lampu putih, yang ni bagi lampu warna kuning lah. Bagi aku okey lah, aku boleh terima lagi, acceptable lah. Lepas tu yang ini, ni punya ni macam hook ni, dia penyangkut macam ni. Penyangkut kalau tak jaring ke apa, aku rasa ni hook. Ni hook. Sekejap, korang tak nampak ni dia punya hook dekat sini. Dia pun sama. And then kita ada temporary tire dekat sini. Ni temporary tire. Lepas tu dia ada spare kit tire dekat sini. Yang ni yang bagusnya dia ada ni. Ni ada emergency kit dekat sini. Dia macam ada slot in dekat sini. Ni yang bagus lah. Sama macam Sherry 05 ni, sama. Bagus lah. Dia ada standard dekat sini. So dari segi ruang belakang ni, bagi pendapat aku depan bagi orang, pendapat orang ramai okey. So ada sebab lah kenapa orang tak berapa suka. Dia nampak sedikit kontur dekat sini. Dari segi posisi ni dah nampak macam tak berapa menarik lah. Kontur dia macam katin terus kat sini. Tapi ada setengah orang bagi orang lain okey lah. Ada yang boleh terima, ada orang yang tidak boleh terima dari segi design yang macam ni lah. Tapi dari segi Ativa, design aku suka belakang Ativa lah. Dia punya katil dia lebih nampak cantik, lebih nampak sporty. Tapi bagi aku ni macam 50-50 lah. Lepas tu dia ada reflector dekat sini. Design lampu lah lebih menarik lah, design lampu. Ya, aku suka lampu-lampu yang smooth lah macam ni. So nanti kita akan terjah kat bawah ni. So yang ni dah ada punya torsion pin dekat sini, ada exhaust dekat sini. Ada dua exhaust dekat sini. So ni ada dia punya torsion beam lah. Dia punya suspension dia kalau awak nampak kat sini. So kita cuba sekali lagi kalau kita tutup pintu macam mana kan. Sekejap. Okey, adakah korang boleh terima? Sila komen di bawah. Tapi bagi aku, kalau untuk dengan harga macam ni, bagi aku boleh terima dari segi kualiti, dari segi pemasangan dia. Dia masih sedap lagi lah, sedap. Tapi nak banding dengan Omoda 5, bagi aku Omoda 5 lagi refine, lagi solid lah. Tapi dari segi segmen A ni, dari segi compact SUV, aku boleh terima. Kita tengok dari segi side view lah. Side view macam ni lah. Dia punya clarity warna hitam pun bagi aku okey. Lepas tu design bawah ni, dia seolah-olah dia macam sebenarnya aku tak boleh nak kata SUV lah. Aku bagi macam crossover lah. Crossover yang kemas lah. Tapi apa-apa Mazda tetap Mazda. Tapi kita berbalik pada Sherry lah. Design dia ada satu tona warna. Sebenarnya rakyat Malaysia ni dia tak boleh nak terlalu macam over color sangat. Dia satu tona pun dah memadai dah bagi rakyat Malaysia. Yang penting kualiti pemasangan refinement okey. So dia ada texture dekat sini, ada gloss warna silver, ada warna silver dekat door handle, speaker dekat sini. So untuk kereta ni kalau untuk 3 cross ni daripada 1.5 turbo sehingga yang model hybrid, dia ada 6 speaker kat sini. So dia ada leather dekat sini. So ada ni dia punya finishing pun dah cantik dah ni. Bahkan lagi cantik berbanding dengan Corolla Cross ni. Corolla Cross dia hitam bodoh macam tu. Nampak sangat buat kerja
Entahlah. Dari segi spoiler bagi aku agak sederhana lah. Bagi aku okey lah spoiler ni. Tapi tak boleh nak banding dengan yang yang Sherry 05 tu, spoiler memang gempak lah. Lepas tu dia ada lampu brake dekat sini, kemas. Apa yang ada kat dalam ni, pertama sekali kita akan nampak seat dia memang agak menegak, memang menegak betul lah. Dia tak selantak lah. Bagi aku dia macam seakan-akan macam Ativa lah, dia punya tegak dia. Tapi walau tegak sekalipun, kalau kita duduk sini bagi aku agak selesa juga sebenarnya. Sebab apa selesa? Sebab dia punya kursi dia ke dalam. Dia bukan tegak. Dia ke dalam. So dia punya dia punya cara dia nak buat bagi dia selesa walaupun tegak, dia ke dalam, kursi dia ke dalam sikit. Bagi aku okey, so yang ni kita ada armrest dekat sini. So ada armrest, dekat sini. Dia punya headrest pun okey, cantik walaupun tegak pun. Ada satu aircon dekat sini, and then dia ada satu USB Type A dekat sini. Lepas tu ada satu storage slot ni macam ni. Dia ada storage dekat sini. So ruang kaki bagi aku untuk kereta macam ni sangat boleh diterima, acceptable lah. Untuk ketinggian 160 cm ni. Tapi yang ni dia tak ada panoramic sunroof. Bagi aku okey lah, tak ada panoramic sunroof. So dia punya interface dia macam ni lah. Jangan orang cerita dia punya interface dia. So bagi aku dia punya headrest dia bagi aku acceptable lah. Dia punya headrest dia besar ni. Untuk kereta macam dia tinggi. Kalau untuk yang 170 bagi aku dia okey. Kalau 170 dia macam ni. Okey, so kalau kita tengok so dia ada ni lah, ada BSM RCA dekat sini. So kalau untuk yang dia ada ni lah, kamera kat sini. Aku tak pasti sama ada di kamera, aku rasa di kamera 360 darjah, dia bukan 540 degree lah. Okey, so kita masuk dalam. Yang pertama sekali mesti aku akan komen lah yang ni. Dia seat configuration. Kalau untuk driver, yang ni lah, dia ada adjust atas, bawah, lepas tu ke depan, ke belakang. Yang pertama sekali kita tengok. Lepas tu speaker tak ada je nama Sony speaker. Dan mari kita masuk dalam dulu. So ni yang bagus ni, lock unlock yang butangnya besar kat sini. Ni bagus dia bagi ni. Dan ni aku suka sebab dia besar. Senang nak mana senang nak kontrol lah. Lepas tu door handle dia bagi aku rasa lagi bagus berbanding dengan S50. Aku rasa ni lagi kuat lah. Okay, so ni power kontrol power side mirror dekat sini, window sini. So dalam dia macam ni lah. Okay, dia punya gear knob dia ini kita ada gear knob macam ni, pattern macam ni. So dia punya elektronik dia sama macam dia punya pattern, inilah dia punya pattern. Tapi kalau untuk yang 05 dia lain sikit. Dia ada design macam ni. Ni design dia pattern macam ni. So kita ada dua card holder dekat sini. Lepas tu kita ada slot in untuk nak masuk smartphone ke apa. Aku rasa yang ni adakah dia macam wireless charging? Aku rasa dia macam benda wireless charging kat sini. Kita slot macam tu. Ada auto electric parking handbrake dekat ni. Lepas tu ada auto hold dekat sini. And then kita boleh control aircon dekat sini. Ada physical button dekat sini. Sama ada sini yang nak control kat sini. And then kita ada push start button. Lain daripada yang macam Sherry 05. Ni nampak macam cantik sikit. Lain daripada lain. Warna silver macam ni. Lepas tu ada screen straight macam ni. Ini gearbox, dia pakai gearbox 6 speed DCT 6 speed DCT, engine 1.5 turbo. Dengan kayak body kecil macam ni. Okay, kita masuk tengok glove box ni. Bagus lah, power lah glove box dia. Aircon okey, aircon nampak kualiti. Lepas tu untuk kereta ni dia ada 6 speaker bagi aku dah banyak dah. Cuma kalau untuk dari segi steering ni dia macam biasa, dia ada pedal shifter. Lepas tu logo Sherry ni untuk yang unit 1.5 turbo. Kalau untuk yang yang hybrid punya, dia akan tulis nama stick, nama Sherry, nampak lebih eksklusif.
Lepas tu dia ada sini, dia ada adaptive cruise control dekat sini. Lane KP, tak silap aku dia ada forward collision warning. Dia ada beberapa yang ada available untuk yang ada sistem. Dia bagi ada sistem yang basic punya ni. Ada sistem yang basic. Kalau untuk yang full version punya, korang boleh pilih yang versi hybrid punya. Lepas tu RCTA BSM dia masih ada traction control, dia ada traction control. Nanti aku akan list lah, dia punya ada sistem yang apa yang available dekat sini. Ada untuk kereta ni ada teleskopik ke tak? Ada atas bawah. Okey, dia depan belakang ada. Okey, so bagus lah. Dia steering ni memang steering teleskopik lah. Teleskopik. So untuk yang passenger dia adjustable, dia pakai manual lah. So dari segi powertrain ni ataupun drivetrain, okey, dia dijana oleh enjin 1.5 turbo, front wheel drive, 4 silinder yang menghasilkan 147 PS. Dia punya torque adalah 210 Nm of torque. Bermakna dia kurang 20 Nm of torque berbanding dengan Chery 05, yang di mana Chery 05 230 Nm of torque. So kalau untuk yang kereta 1.5 turbo ni, dia gabung dengan gearbox 6-speed DCT yang sama juga dengan Chery 05. So kalau untuk yang model hybrid, dia pakai gearbox DHT, jadi kereta hybrid transmission. Dan dia punya hybrid pula, enjin dia tak ada turbo lah, dia enjin 1.5 turbo, 1.5 saja, 4 silinder jugalah. So kalau anda nak fully package, masuk aku dari segi package ada sistem advance safety dia, korang boleh ambil yang versi hybrid lah. Kalau untuk yang versi 1.5 turbo ni, dia ada banyak jugalah yang unavailable untuk yang advance safety ni. Ni kalau korang tengok yang kat sini, dia ada lane di parking warning, BSM, yang ada macam BSM dia ada. Dia banyak yang unavailable lah, macam door opening warning, dia collision warning ada. Dia tak ada RCTA, macam aku cakap, dia ada RCTA, dia ada intelligent headlight control IHC dia ada, and then dia ada ACC dia ada, forward collision warning dia ada, autonomous ABB dia ada. Dia ada macam yang basic-basic dia ada lah. Kalau macam untuk fully hybrid ni, okey, korang boleh ambil hybrid lah. Sorry kalau untuk airbag dia ada 6 airbag kalau yang turbo. Kalau 7 airbag ni kalau ambil yang hybrid punya lah. Ni untuk yang versi yang turbo ni, bagi aku dah cukup memadai lah 1.5 turbo ni. So itu sajalah pengenalan aku dari segi warranty semua. Nanti aku akan bagi tahulah.